Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya An-Nazila binti Muhammad Asri, memegang matrik M205 2006131. Hari ini saya akan membentangkan pembentangan individu iaitu bertajuk Inventory Personality Warna dan juga Inventory Personality Sidik. Mari kita lihat Inventory Personality Warna dahulu. Bagi part pengenalan, Inventory Personality Warna iaitu ringkasan dia IPW ialah alat ukuran personality yang mengandungi 100 item dengan jawapan ya atau tidak. IPW dibina oleh Siddiq Muhammad Noor pada tahun 1997 untuk mengenal pasti ciri-ciri personality individu berdasarkan 4 skala warna iaitu emas, hijau, biru dan jingga. Inventory Personality Warna adalah satu alat ukur yang dibina bertujuan untuk mengukur atau mengenal pasti ciri-ciri personality berasaskan personality warna iaitu emas, hijau, biru dan jingga. Ujian IPW ini selalunya diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Ujian ini perlu dijalankan di tempat yang selesa dan lengkap dengan kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Calon juga perlu mengikuti semua arahan yang terdapat dalam borang soalan. Kita pergi kepada part pentafsiran. Bagi warna yang pertama iaitu warna emas. Warna emas mempunyai ciri-ciri personality yang biasanya merujuk kepada individu yang bertanggungjawab dan boleh dipercayai, suka peraturan, disiplin dan juga susunan, mementingkan ketepatan masa, rajin, tekun dan komited terhadap tugas, suka merancang sebelum melakukan sesuatu, menghormati autoriti atau arahan, berpegang kuat pada nilai tradisi dan prinsip, lebih selesa dengan keadaan yang teratur dan juga stabil. Bagi personality di tempat kerja, seseorang yang mempunyai warna emas ini menjaga kestabilan dan menyusun atur atau mengorganisasikan tempat kerja, berkebolehan untuk mengendalikan urusan yang perlu perincian, sanggup bekerja keras membuatkan saya selalu dianggap sebagai tulang belakang organisasi. Saya percaya bahawa kita mesti bekerja dahulu barulah bermain, walaupun terpaksa bekerja lebih masa untuk menyelesaikan kerja itu. Kerja mengikut peraturan bekerjasama dan mengikut kebiasaan. Ciri-ciri orang emas masa kanak-kanak. Saya sentiasa mahu mengikut undang-undang dan peraturan sekolah. Saya memahami dan menghormati pihak berkuasa. Saya rasa selesa dengan rutin pelajaran. Saya rasa dapat menyesuaikan diri dengan mudah dengan sistem sekolah. Seterusnya, inventory ini melihat kepada personality hijau. Ciri-ciri kepada personality hijau ialah berfikiran logik dan rasional, suka menganalisis sesuatu baharu, kreatif dalam menyelesaikan masalah, mementingkan ilmu, fakta dan juga idea, suka berdikari dan membuat keputusan sendiri, berfikiran kritis dan ingin tahu, tidak mudah menerima sesuatu tanpa bukti, suka cabaran intelektual. Secara ringkasnya, orang berpersonaliti hijau ialah individu yang bijak berfikir, analitik, berdikari dan juga suka mencari ilmu. Ciri-ciri personaliti hijau di tempat kerja ialah seorang pemikir konsep yang bebas. Kerja itu adalah suatu permainan. Sering menghadapi cabaran tugas dengan tenang. Suka mereka cipta model, meneroka idea atau membina sistem bagi memenuhi keinginan untuk menonjolkan pembaharuan. Apabila personaliti hijau telah menyempurnakan sesuatu idea, dia suka beralih ke projek lain dan membiarkan orang lain menjaga dan mengendalikan projek yang lama. Ciri-ciri semasa waktu kanak-kanak. Saya seperti lebih tua dari umur saya dari segi pemikiran. Fokus saya ialah kepada perkara yang paling saya minati, iaitu mendapat pencapaian tinggi dalam subjek yang merangsangkan mental saya. Saya tidak sabar dengan kaedah latih tubi atau rutin. Saya mungkin menyoal guru ataupun orang lain. Saya juga fikir adalah perlu untuk menghormati guru sebelum saya boleh belajar daripada mereka. Seterusnya, ciri-ciri personality biru. Yang pertama ialah penyayang dan mengambil berat tentang orang lain. Yang kedua, suka membantu dan memberi sokongan. Yang ketiga, mementingkan hubungan yang harmoni. Yang keempat, mudah memahami perasaan orang lain. Yang kelima, setia, jujur dan ikhlas. Yang keenam, suka bekerjasama dalam kumpulan. Yang ketujuh, sensitif terhadap emosi dan suasana sekeliling. Yang
ke-8, mengutamakan kasih sayang, persahabatan dan kepercayaan. Secara ringkasnya, orang berpersonaliti biru ialah individu yang penyayang, empati, prihatin dan mementingkan hubungan baik dengan orang lain. Kita lihat kepada ciri-cirinya di tempat kerja. Di tempat kerja, saya mempunyai dorongan kuat untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka menikmati hidup yang lebih bermakna. Yang kedua, selalunya saya bekerja dalam bidang seni, komunikasi, pendidikan dan profesion yang menolong orang lain. Yang ketiga, saya mahir dalam memberi motivasi dan berinteraksi dengan orang lain. Ciri-ciri saya semasa kanak-kanak, saya sangat imajinatif, agak sukar menyesuaikan diri dalam sistem dan struktur sekolah. Saya mahukan pengiktirafan. Saya tidak sukakan perbalahan atau penolakan dalam diri saya. Saya sukakan galakan dan bukannya persaingan. Saya tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Yang terakhir adalah ciri-ciri personality untuk jingga. Selalunya individu jingga ni adalah seorang yang aktif, bertenaga dan suka bergerak. Selain itu, dia suka mencuba perkara baharu dan berani mengambil risiko. Dia juga seorang yang spontan, fleksibel, sukakan cabaran dan juga pengalaman yang menarik. Dia juga seorang yang mudah menyesuaikan diri dalam situasi baharu, kreatif dalam tindakan dan penyelesaian, tetapi tidak suka kepada peraturan yang terikat ataupun peraturan yang ketat. Secara ringkasnya, orang berpersonaliti hijau, jingga, ialah individu yang aktif, berani, spontan dan sukakan kebebasan serta cabaran. Ciri-ciri saya di tempat kerja bagi personaliti jingga ialah sering bosan dan gelisah jika dapat kerja yang struktur, rigid dan mengikuti, berpuas hati dalam kerja yang memberikan kebebasan, dapat menggunakan koordinasi fizikal dan alatan. Saya seorang performer yang semula jadi. Ciri-ciri saya semasa kanak-kanak, saya rasa jika dibandingkan dengan pelajar lain, saya menghadapi kesulitan besar untuk menyesuaikan diri dengan rutin. Saya belajar dengan membuat atau mengalami dan bukannya dengan membaca atau mendengar. Dalam proses pembelajaran, saya perlukan penglibatan fizikal. Dorongan yang kuat untuk saya ialah sifat suka bersaing dan inginkan kegembiraan atau keseronokan.